Start tahun 2026, penjawat awam dah tak payah tunggu 8 tahun untuk apply cuti belajar. Tahun ni, cuti belajar dah ditambah baik dari segi tempoh minimum perkhidmatan dikurangkan kepada 6 tahun sahaja untuk pegawai yang nak apply cuti belajar bergaji penuh. Yang kedua, pegawai kumpulan pelaksana akan dapat kemudahan cuti belajar bergaji penuh sama ada dengan atau tanpa beasiswa. Yang ketiga, jenis kursus pun dah diluaskan kepada kursus profesional, teknikal dan kemahiran khusus. Yang keempat, nak masuk kursus jangka sederhana selain akademik pun dah tak ada had maksimum cuti belajar. Yang kelima, pegawai berumur 50 tahun berpeluang belajar kursus jangka sederhana untuk tingkatkan kompetensi diri. Yang keenam, pegawai yang tengah sambung masters boleh upgrade ke PhD kalau dapat tawaran daripada pihak institusi. Last sekali, nilai ganti rugi kepada pegawai yang gagal patuh syarat perjanjian akan diubah kepada nilai kos sebenar tajaan kerajaan yang lagi telus dan adil. So, penjawat awam setuju tak dengan 7 penambahbaikan ni? Nampak banyak benefit baru tahun ni? Follow Central.my untuk info best macam ni setiap hari.